Ini dia another smartwatch daripada Amazfit. Ada orang kata jam ni adalah upgrade version daripada GTS 4 ataupun GTR 4. Jam ni ada 3 varian iaitu Midnight Black, Petal Pink dan Lavender Purple. Jam ni diperbuat daripada aluminium alloy. Untuk versi Lavender Purple pula, dia lain sikit. Dia diperbuat daripada stainless steel dan plastik. Dan korang akan nampak ada satu button ni, function dia korang boleh customize. But secara default, button ni function dia untuk buka app drawer, dan bila korang long press pula, dia akan buka untuk sport mode. Berat jam ni hanya 24 gram sahaja. Untuk panel skrin dia didatangkan dengan AMOLED screen. Pada aku skrin dia ni memang sharp, vibrant dan senang cakap cantik lah. Dan macam biasalah, Amazfit masih lagi mengekalkan touchscreen sejenis tempered glass dan ada anti-fingerprint coating. Saiz jam ni adalah 1.75 inci bersamaan dengan 44mm. Dan dia didatangkan dengan ketahanan air 5 ATM. So korang tak perlu risau if nak bawa pergi berenang sekalipun. Dan jam ni didatangkan dengan kapasiti bateri sebesar 300 mAh dan dia boleh bertahan selama 14 hari kalau korang guna secara typical. Dan kalau korang guna secara heavy lah, macam korang guna always on display dia kan, korang guna sentiasa workout semua secara heavy, korang akan dapat selama dalam 10 hari, which is masih lagi lama tau. Dan kalau korang turn on dia punya battery saving mode, dia akan bertahan selama 30 hari, which is sebulan. Ya, memang lama. Untuk pengalaman aku sendiri, aku boleh katakan aku ni secara typical, kadang-kadang macam heavy pun ada kan, boleh dapat ngam-ngam 2 minggu. Dan kadang-kadang kalau memang heavy, aku workout setiap hari, aku buat jogging and indoor workout semua tu kan, boleh dah dapat dalam 8, 9, 10 hari macam tu. Untuk sensor pula, jam ni didatangkan dengan Bio Tracker PPG Biometric Sensor, Acceleration Sensor, Geomagnetic Sensor, Temperature Sensor, dan didatangkan dengan 5 Satellite Positioning System. Untuk connection menggunakan Bluetooth 5.2 BLE iaitu Bluetooth Low Energy, dan dia ada sport mode lebih daripada 120. Dan antara feature yang baru dalam Amazfit ni adalah readiness score, just for indicator kita ni dah betul-betul recover daripada workout kita ke tak, dan kita masih lagi perlukan rest ataupun tak. Macam tu lah lebih kurang. Amazfit Active ni adalah upgrade version ke daripada GTR 4 ataupun GTS 4? Pada aku tak. Ya, pada aku tak. Aku rasa ni adalah berlainan segmen daripada GTR dengan GTS 4.